Halo, Hai, saya Hana. dan saya Hilman. Hari ini kami berdua berada di Taman Rekreasi Gunung Lang di Ipoh, Perak. Jom jalan-jalan. Jom. Sekarang dalam perjalanan dari Gopeng ke Gunung Lang. Jarak antara Gopeng ke Gunung Lang adalah 32.6 km dan mengambil masa sebanyak 30 minit je. Cepat kat sana. Hilman, kita kat mana sekarang ni? Kita dah sampai dekat Taman Rekreasi. Gunung Lang. Okey, tahu tak, dekat kawasan Gunung Lang ni ada perkhidmatan naik bot. Jadi, yang siapa-siapa yang tak pernah naik bot ni, mula ke Perak. Kita naik bot sama-sama, okey? Kawan-kawan nak tahu tak? Sewaktu zaman penjajahan British dulu, kawasan ni terkenal dengan pelombongan biji timah. Tapi sekarang dah jadi taman hijau. Jadi, ini satu bukti yang besar bagi kerajaan negeri Perak bagi merealisasikan impian Perak Sejahtera 2030 ke arah pembangunan yang mampan. Nak tahu tak, dekat kawasan Taman Rekreasi Gunung Lang ni memang bagus untuk kita healing tanpa kita keluarkan modal yang banyak. Ruang terbuka, udara bersih, memang bagus untuk semua lingkungan umur. Betul tu. Daripada kita lepak dalam mall yang sesak dalam orang tu, lebih baik kita lepak kat sini. Udara lebih segar, lebih tenang dan lebih dekat dengan alam. Seronoknya. Tempat ni memang syok sungguh. Koma tak bergambar. Mana-mana pun elok. Aura dia padu. Pemandangan sini bukan biasa-biasa nah. Memang cantik. Rasa macam dalam gambar postcard. Angin sepoi-sepoi, bunyi burung, kehijauan tu, tenang sampai ke hati. Kadang kita tak sedar tempat macam ni lah elok sangat nak lepaskan tekanan perasaan. Mai duduk sat, tenoyo, teringat balik rasa tenang kita duk cari lama dah. Hana, kita dah sampai penghujung episod lah. Alah, banyak lagi benda yang boleh kita kongsi kat kawan kita. Tak apa. Kawan-kawan, kalau nak tahu lagi lanjut, boleh kita Perak. Jom. Dari Lombong menjadi taman yang indah. Inilah Perak kita. Bersama kita jaga, bersama kita bangga. Perak Sejahtera 2030.